antara kumpulan Bani yang besar ialah Bani Sa'idah. Di antara tokoh yang besar Bani Sa'idah ini ialah Abu Dujana. Abu Dujana ni seorang tokoh pahlawan di dalam peperangan Uhud. Jadi insyaAllah cerita tentang Uhud kita akan cerita itu. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejarah Saqifah Bani Sa'idah ini ialah bermula daripada tahun ke-10 Hijrah. Dalam sirah Nabi, kalau disebut tahun hijrah bermakna tahun selepas Nabi SAW berhijrah. Kalau tahun kenabian bermakna sebelum Nabi berhijrah, bermula daripada saatnya urusan ekonomi, bagaimana jual beli dan sebagainya. Dalam Islam dibincang berkenaan dengan mudarabah, ada murabahah, ada musyarakah, ada yang dibincang berkenaan dengan larangan, riba sebagai contohnya, gharar, melakukan penipuan dalam perniagaan, tas'ir dilarang dalam agama, kan? Ini semua merupakan dasar-dasar prinsip-prinsip ekonomi yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Bahkan kalau kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, ada panduan yang jelas dalam Al-Quran. Al-Qurannya semacam ini, setiap Al-Qurannya setebal ini, wahai bapak ibu, di dalamnya hanya 3 juz. Berapa juz? 3. Sedangkan Al-Quran lengkap berapa juz? 30. 3 dikali 10 berapa? 30.
ialah masyarakat petani. Masyarakat Mekah businessman, orang yang berniaga. Sebab itu disebut dalam Al-Quran, ila fi Quraisy ila fi rihlat asy-syita'i was-shaif. Pada musim sejuk mereka pergi ke Yaman, pada musim panas mereka pergi ke Syam. Itu ialah cara mereka berniaga, bawa barang dagangan tersebut. Hasilnya mereka akan bawa balik ke Mekah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila mana Nabi SAW berjaya untuk tinggal di Madinah, mendirikan negara Islam Madinah, maka di antara perkara yang besar ialah sekatan dari sudut ekonomi. Bahkan Nabi SAW dah tunjukkan kepada masyarakat Quraisy bahawa Nabi ni memang menguasai jalan yang ada di Madinah. Nak lalu ke Syam terpaksa lalu Madinah Al-Munawwarah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, di antaranya sebab ialah mereka nak membebaskan balik jalan ataupun laluan mereka untuk berniaga. Maka tuan-tuan dan dirahmati Allah, maka dipersiapkan bala tentera tuan-tuan. Bala tentera seramai 3,000 orang. Bila mana bala tentera tersebut dipersiapkan dan keluar, nak jalan keluar, maka Al-Abbas bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi SAW yang ketika itu belum Islam, telah menghantar utusan bagi SMS pada Nabi. Bagi SMS lah senang kan. Cerita pada Nabi SAW tentang keberangkatan tentera Quraisy secara detail. Berapa orang, berapa banyak tentera, tentera berkudanya berapa banyak, tentera untanya berapa ramai. Jadi tuan-tuan, itu secara detail yang diberikan oleh Nabi SAW. Dan bila mana Nabi sendiri menerima berita tersebut, Nabi juga menghantar mata-mata untuk mengintip sendiri kebenaran tentang berita tersebut. Sebab apa tuan-tuan yang dirahmati Allah, Al-Abbas dalam peperangan Badar, Al-Abbas bersama dengan tentera Quraisy untuk memerangi Nabi SAW. Perkara itu dikritik oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Jadi tuan-tuan, dalam peperangan Uhud, Al-Abbas tidak menyertai peperangan. Al-Abbas menghantar berita kepada Nabi SAW tentang keberangkatan tentera Quraisy. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila mana menerima berita tersebut, Nabi SAW berbincang dengan para sahabat. Okey. Ambil gambar. Dari sini.
Wah, kelak pun satu ni. Besar mewah dah sikitnya. Dia lucu sekali pula tu. Sejuk. Dulu orang kata, waktu saya kecil, orang kata bila tawaf tengok atas, mesti nampak malaikat dia tawaf. Untung lah. Kan, tak nampak pun. Tapi, bohong jalan. Baik. Dia Kaabah tersebut bertepatan dengan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni bila? Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan sebut kepada malaikat, aku nak jadikan makhluk di bumi. Malaikat, ada sebahagian malaikat bertanya tentang kenapa Allah Taala nak jadikan demikian, nak jadikan manusia yang makhluk yang mungkin melakukan kerosakan di bumi. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala cerita, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu. Malaikat rasa bersalah dan malaikat tawaf di Baitul Ma'mur, di mana di langit sana. Maka bila mana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Nabi Adam alaihi salam, di mana yang kita tahu sejarah kisah Nabi Adam dan Siti Hawa dalam syurga, Allah Subhanahu Wa Taala kata jangan kamu rapat dengan pokok ni. Tiba-tiba Nabi Adam dan Siti Hawa dihasut oleh iblis sehingga memakan buah daripada buah yang dikatakan buah khuldi tersebut. Khuldi ni maksud apa? Khuldi ni adalah buah kekal. Kekal, iblis kata kepada Nabi Adam, kamu makan buah ni, kamu akan berada dalam syurga kekal. Kamu tidak akan diturunkan ke bumi. Kan dah masuk dalam syurga, walaupun Allah Subhanahu Wa Taala jadikan makhluk di bumi, nak jadikan Nabi Adam sebagai khalifah di bumi, Nabi Adam kata, aku duduk dalam syurga sedap lagi. Kan perang punya perang, akhirnya Puak Jurhum dikalahkan. Puak Jurhum dikalahkan. Tuan-tuan dan puan, Puak Jurhum memang pada awalnya mereka baik bersama dengan Nabi Ismail. Tapi bila mana Nabi Ismail meninggal, mereka mula melakukan kerosakan. Banyak mereka melakukan kerosakan. Curi harta Kaabah, berlakunya perzinaan di antara Isaf dan Nailah dalam Kaabah. Isaf dan Nailah berzina di dalam Kaabah sehingga dijadikan ditukar menjadi batu. Mereka dua ni tukar jadi batu. Bila tukar jadi batu, masyarakat Quraisy pada waktu itu ambil batu mereka ni, satu letak di sofa, satu lagi letak di marwah. Mereka pakat duk keliling benda. Isaf dan Nailah. Puak Jurhum, tu asal Puak Jurhum. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila mana Puak Khuza'ah datang ke Kaabah ni tuan-tuan, mereka minta dan mereka berjaya mengalahkan Puak Jurhum. Maka Khuza'ah mula menguasai Kaabah dan juga kawasan kelilingnya. Kawasan kelilingnya. Jadi tuan-tuan tinggal di sini. Yang mana ketua mereka pada waktu itu ialah Amr bin Luhai Al-Khuza'i. Allahu Akbar. Ada air lagi.
Oh, teh tak ada. Hai Al-Khuzai. Lelaki tu Hebat betul anak mamak tu. Yang perempuan tu lah yang lelaki tak tahu. Tapi kau turun dikatakan dari jalan lain. Tak pas. Siapa pakai era naik atas tu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita akan ziarah ke Hudaybiyah. Jadi sebelum kita jalan lebih jauh, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan ni malam-malam hidup ni. Nampak ni. Dia buat ampak air. Dapur dia ni.
Tukar. Oh, ni kedai-kedai ni. Oh, ni kedai-kedai. Kita minum. Dia oi. Ni kedai besi. Kita tahu pun nak gambar. Kejap boleh lah. Dapat apa? Bisa pakai bola. Bola tu sendiri.
Anak saya yang nombor 7. Anak tak ramai, ada 13 orang. Cucu pun tak ramai. Cucu tak ada. Berapa cawangan Ustaz? Berapa cawangan tu? Tu satu corang tu. Oh. Tak ada nak liga tu. Baik. Sebenarnya saya tidak dibenarkan untuk memberi apa-apa bahagian di dalam umrah kali ini kerana baru baik daripada sakit. Sakitnya demam denggi, duduk hospital 8 hari. Drip yang masuk ni 31 botol. Kemudian rebah dalam hospital 2 kali, rebah di luar pada hospital, di rumah sekali, dan pengsan tengah mengajar sekali. Duk jangka anak-anak saya tak lagi datang, tapi saya nak mari juga. Apa nak jadi pun, kalau mati di sini pun, mati sini lah. Sebenarnya kita, bila kita pilih untuk membuat sesuatu ibadat, asas kepada ibadat itu ialah akidah kepercayaan yang betul, ataupun disebut sebagai akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau orang soal kita, orang tanya mazhab apa? Jawapan yang paling tepat sekali ialah mazhab ahli sunnah wal jamaah. Dari sudut mazhab fiqh pula, dia ada ikhtilaf, ada kata perbalahan yang tak boleh sama. Sebagai contoh, dalam masa kita tawaf, bersentuh kulit lelaki dengan perempuan dalam keadaan tidak mendatangkan syahwat. Di dalam mazhab Syafi'i dia ada 4 qaul. Qaul yang azhar memang tak boleh, sentuh pun batal, disentuh pun batal. Maknanya menyentuh dan juga disentuh, dua-dua tu batal. Yang qaul, yang azhar. Tapi muzakarah yang saya hadir di tabung haji kali yang ke-6 buat di Melaka, hotel saya tak ingatlah, tapi jalan Toh, kat jalan Toh tu, keputusan dia oleh kerana bagi mereka yang mengerjakan haji ini, maka bersentuh kulit lelaki dengan perempuan bagi qaul yang bukan qaul azhar, qaul maqabil azhar, sentuh kulit lelaki dengan perempuan tanpa datang syahwat. Perempuan yang kita sentuh tadi ini bukan mahram kita. Sama juga perempuan yang menyentuh kita, dia bukan mahram kita. Setelah melihat kepada musyaqqah atau kepayahan, waktu saya buat haji pada tahun 2001, turun daripada hotel nak bawa jemaah pergi tawaf, belum pun sampai di Kaabah, baru turun hotel dah sentuh orang perempuan yang datang nak pergi ke Masjid Haram. Dia menyentuh saya, kebetulan dia tu orang Pakistan. Tapi disebabkan kerana kita pegang dengan qaul itu, maka dianya boleh, tak batal. Ada seorang tu imam, dia ikut rombongan saya. Kursus pun saya bagi kursus dengan dia. Setiap hari kursus di Tanah Haram tu, di hotel dia buat kursus. Saya turun bawa semua sekali jemaah. Tiba-tiba dia tak balik. Saya ni susah hati lah. Pergi Rabu dia tak balik. Tunggu Khamis tak balik juga. Tunggu Jumaat tak balik juga. Nak pergi cari macam mana lah keadaan yang macam ni. Saya biasa nak cari orang hilang ni. Saya turun daripada rumah, saya baca surah Waqiah. Kalau saya baca tak sangkut, jumpa. Kalau baca sangkut, tak salah pergi, tak jumpa. Masa tu saya petua tu pun
Setiap kali kalau saya turun daripada rumah tu nak pergi cari orang hilang, baca surah Waqiah. Kalau dia tak sangkut tu, jumpa saya. Ni dah kita nak mula baca pun sangkut dah. Rupanya dia bila dia batal, dia pergi ambil wudu. Sampailah dia tawaf masuk kali yang ke-19 hari Jumaat. Dia kata hari ni siapa butuh kukir betul dah. Habis selesai semua, dia balik. Saya kata kelah Tuk Imam pergi jumpa dengan Datuk Hassan Haji Ahmad, Datuk Sri Hassan Haji Ahmad. Dia sebagai kita punya pakar rujuk. Dia pergi. Sampai di sana, dia ceritalah apa yang berlaku pada diri dia dengan perempuan dia. Lepas tu Datuk Hassan Haji Ahmad kata, hang ni mengaji kat siapa? Tanya, hang mengaji kat siapa? Dia kata dia mengaji di pondok dulu ni, baca kitab kuning tu ya. Dalam tabung haji ni ada tak orang beritahu kata kita sentuh kulit lelaki dengan perempuan sama ada menyentuh atau disentuh tak batal? Dia kata ada, Ustaz saja, tapi saya tak pakai dia. Pasal dia ni orang kata orang Wahbi. Pada kita Wahbi betul, kita tak kenal. Siapa dari mana saya Wahbi kan. Lepas tu dia balik. Dia kata Datuk Hassan ke salam. Datuk Hassan kata memang pilihan saya tu tak kena, tak betul. Satu. Yang kedua tu kita tawaf. Kalau kita tawaf mazhab Hanafi dia sunat wudu. Dia bukan syarat. Tapi kalau mazhab Syafi'i dia ada 8 syarat kalau kita nak tawaf. Pertama, suci daripada 2 hadas. Yang kedua, suci pakaian, tubuh badan dan juga tempat tawaf pada najis. Yang ketiga, menutup aurat dengan sempurna. Dia tak sebut pun yang suci daripada 2 hadas. Kalau mazhab Hanafi, dia boleh pergi tawaf tanpa wudu dan dia boleh tawaf dalam keadaan dia datang haid. Kita muzakarah hari bukan setakat masalah tawaf haji. Majlis petua kebangsaan. Dia kata jalan yang selamat untuk jamaah haji Malaysia mengerjakan haji. Dah dapat dah tiket untuk balik semua dah. Penerbangan dah dapat, suami dia dapat, dia tak boleh nak tawaf. Tak ada cara lain ikut mazhab Hanafi. Tapi syarat nak ikut mazhab Hanafi. Yang pertama, dia kena basuh ataupun istinja. Yang pertama. Yang kedua, dia kena pakai apa nama tu? Kalau lah di zaman moden ni macam kita pakai pad tu boleh. Yang paling cantik, yang paling elok. Yang ketiga, dia yakin sepanjang dia tawaf tu darah haid dia tak menitik atas lantai tempat dia, baru boleh. Jadi pasal kalau kata kita tak mengaji bab tu, yang nak jadi payahnya selalulah dekat nak pergi haji, dia pergi buat umrah, dia balik, dia tawaf masuk keliling yang kedua, dia datang haid. Kemudian nak taklid kepada mazhab lain, dia dah tawaf 2 pusingan, dia kena teruskan. Apabila sampai hari kita nak wukuf, dia masih belum lagi habiskan tawaf mengikut mazhab dia, mazhab Syafi'i, maka dia tak boleh buat haji pada tahun tu. Walaupun dia dah ada di Mekah, dia tak boleh buat haji. Yang ini ramai yang orang tak tahu. Dia malah kalut lah. Kalau dia belum tawaf lagi, datang haid, boleh dia tawaf dengan syarat dia taklidkan kepada mazhab yang mengharuskan, ataupun dia terus pergi ke Arafah niat buat haji. Maka jadilah haji yang asalnya jadi tamattu', maka bertukar daripada tamattu' pergi kepada qiran. Boleh. Ini di antara perkara yang kita kata kita kena belajar. Kemudian bila kita datang untuk nak buat ibadat, kita kena ingat, kita mula pada rumah kita tu, langkah nak masuk kemari tu ditulislah sebagai orang yang ingin melakukan ibadat untuk bekalan balik menghadap Allah Ta'ala. Cuba kita tengok doa kita baca. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha birri wa taqwa. Kita berdoa, ya Allah yang Tuhanku,
Aku mohon pada engkau, ini as'aluka, mohon pada engkau, fi safarina, dalam perjalanan kami nak pergi ke Madinah ke Mekah, al-birri wa taqwa, supaya perjalanan tu menjadi perjalanan yang berkebajikan dan juga perjalanan yang mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Itu takwa. Sebab orang yang ayat wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, duduk dalam ayat haji. Sebab ada orang masa zaman mula-mula haji pakai saja ihram, dia bawa siap pedang, dia bawa lembing, dia bawa apa nama ni, pemanah dia bawa. Niat dekat biar Ali. Sementara nak sampai ke Mekah tu, waktu mereka berjalan ni, usah lintas, kijang lintas. Kadang-kadang tak boleh sabar. Kita jarang makan musa, tiba-tiba usaha lintas dalam keadaan kita berihram. Belum tak boleh. Kan salah satu daripada apa nama ni, tak boleh buru. Tak boleh buru. Kalau kita belajar kat tabung haji, nanti dia akan buatkan soalan, lembu terlepas. Tapi panah lembu tu, ataupun kita tembak lembu tu, kena dam atau tidak. Dia sebut dalam tu binatang buruan. Lembu binatang buruan kan? Tak, bila tak kena dam. Pegang tu. Hak tu memang kena cekap sungguh. Itulah saya kata ke anak saya, kami yang pergi kursus haji, untuk pergi muzakarah tu, saya, isteri saya, Abdul Hadi, Abdul Malik, 4 orang ni memang ada lesen haji. Pendek kata, kalau muzakarah, buku haji yang kita keluarkan untuk jemaah ni, setiap kali ada perubahan dalam muzakarah, kita akan beri tu, masuk dalam buku tu. Kita cetak baru. Buku yang kecil tu, asal cetak, kita nak buat besar, doa pun besar. Tapi bila sampai di sana, saya kata, font dia jangan kurang pada 12. Lebih tak apa, 14 tak apa. Tiba-tiba dia pun 8. Bukan kata jemaah tak boleh baca, saya pun tak boleh baca. Tu hak ada kan kecil tu. Tak boleh baca. Font dia 8. Kecil sangat. Jadi ingat bila kita nak buat sesuatu ibadat, kita mulakan dalam Al-Quran sebut contoh apa nama bila kita nak datang ke masjid, nak memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Hanya saja orang yang buat ibadat untuk memakmurkan masjid. Contoh Masjid Haram, man mereka amana billah. Yang pertama mesti ada iman dalam hati. Akidah ahli sunnah tu. Hak mula yang tu. Jadi hal inilah yang menjadi masalah. Apabila yang tu kita tak mula. Kenapa turun ayat ni? Turun ayat ni ketika Sayyidina Abbas dia kena tahan dalam peperangan Badar. Dia tawanan perang. Nabi bagi Sayyidina Ali kat dia, suruh jaga tawanan perang. Dia kata kat Sayyidina Ali, dia kata, hak yang bagi ramai Masjid Haram tu siapa? Bukan puak kami ke? Dia buku tu. Bukan puak kami ke? Hampa dah baikok dia kata. Dia kata kat Ali. Lepas tu, hak dia bagi minum orang buat kerja haji tu siapa? Ni, pak nakahan. Itu pun dada. Sebab yang dia bagi minum orang kerja haji Sayyidina Abbas. Tapi dia tak Islam. Turun ayat innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Ada 5 syarat orang yang nak memakmurkan masjid. Takkan masjid mana? Syarat pertama beriman pada Allah. Syarat yang kedua beriman pada hari akhirat. Syarat ketiga dia sembahyang 5 waktu setiap hari. Bukan sembahyang 5 waktu sehari ya. Sembahyang 5 waktu setiap hari. Tak kira waktu dia sakit, dia sembahyang saat sakit. Waktu dia sihat, dia sembahyang saat sihat. Waktu dia bermukim, dia sembahyang saat bermukim. Waktu dia musafir, dia sembahyang saat musafir. Kalau tinggal tak sekali. Itu syarat dia. Syarat yang ketiga, dia membelajarkan harta kekayaan. Sebab kalau kita tak belanja harta kekayaan, saya nak bagi tahu lah di sini. Sahabat saya dia mati, dia tinggal duit di luar 6 juta. Sepanjang 6 juta tu dia simpan taruh pada zaman dia muda sampai zaman dia diri macam ni, menggigil macam ni. Bila dia mati, haji dia tak buat, umrah dia tak nak buat, zakat dia tak nak bagi. Kita bayang
duit yang Allah Ta'ala bagi ke dia tu, dia dapat makan ataupun tidak. Hari dia mati tu, orang beri kepada dia kain kapan 3 lapis, lebih kurang RM100 lah. Lagi-lagi isteri dia dapat 1/8 daripada 6 juta. Ayah dia dapat 1/6, mak dia dapat 1/6, anak lelaki dan perempuan asabah yang boleh menghabiskan harta dia 2 bahagian anak lelaki, 1 bahagian anak perempuan. Abuan dia rugi atau tidak? Sedangkan Allah Ta'ala bagi kekayaan pada dia tu nak uji dia. Dia boleh belanja tak yang tu? Bila dia tak boleh belanja, maka rugilah harta kekayaan yang ada pada dia. Itu syarat. Disebut di sana syarat yang 5 tadi ini bagi orang yang nak memakmurkan masjid. Kata dengan Abbas, hak bagi minum orang buat kerja haji tu siapa? Ni orang ni. Dia sebut, dia tunjuk dah. Dia kata ke Ali, turun ayat Quran. Aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah. Ayat 19 surah Taubah. Adakah kamu jadikan bahawa kamu duk beri minum orang yang datang mengerjakan haji dan orang yang memakmurkan masjid, kamu nak sama antara kamu dengan mereka yang beriman kepada Allah? Tak sama. Mereka yang tawaf di Baitullah tu, dia tawaf berhala yang ada dalam Baitullah 360 buah. Bukan makna dia tawaf Baitullah tu kerana beriman kepada Allah. Dia tawaf juga. Dia bagi minum orang yang mengerjakan haji sebab orang datang ke Masjid Haram untuk mengerjakan haji kerana menghormati berhala mereka yang ada dalam Kaabah 360 buah. Bila turun ayat tu, barulah Abbas sedar, kata apa yang kita buat tak sama kerana la yastawuna indallah. Tak sama amalan kamu dengan amalan mereka di sisi Allah. Allah Ta'ala sebut dia tu. Dan akhirnya Sayyidina Abbas masuk Islam. Mana yang lawan kuat dengan Islam ni, maka masuk Islam lah, masuk Akrimah anak Abu Jahal. Walaupun hari penaklukan Kota Mekah, dia bertempur dengan tentera Khalid bin Walid. Tentera dia mati 4 orang. Dia lari ke Laut Merah. Tapi dia punya bahtera dia kena pukul dengan ribut. Kata dengan kapten kapal itu, kata, siapa yang datang daripada Mekah yang di sana terdapat ada seorang Nabi baru, maka berdoalah dengan tawasul pada dia. Apa dia kata dalam hati dia? Aku lari daripada dia, kamu nak suruh aku bertawasul dengan dia. Tapi dia kata kalau bahtera kita ni yang kena ribut kencang ni berhenti, maka aku nak balik dan nak beriman pada Muhammad. Sebab kapten kapal ni beriman dengan Nabi. Akhirnya berhenti sungguh, ribut berhenti. Tapi nak buat parah, habis layar-layar dan pecah habis. Akhirnya dia balik ke pengkalan di Jeddah. Isteri dia ada situ. Awal-awal yang dia tanya, apa jadi dah Mekah Muhammad perintah? Dia tanya tu. Tapi jawab pada isteri dia, Mekah selamat. Sebab Abu Sufyan pun selamat. Siapa-siapa yang masuk Mekah, siapa-siapa yang yang dia berlindung di Masjid Haram, dia selamat. Yang berlindung di rumah dia sendiri, dia selamat. Dan siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan, dia juga turut selamat. Man dakhala baitahu kana amina, man dakhala baitahu kana amina, man dakhala baita Abi Sufyan kana amina. Nabi sebut itu. Jadi selamat. Maknanya Nabi tak berdendam dengan sesiapa. Kemudian bila Nabi melantik orang baru jadi gubernur di Mekah, iaitu Abu Sufyan, maka kita tengok dalam Al-Quran, idza jaa nasrullahi wal fath. Bila datang pertolongan Allah, Nabi lantik Abu Sufyan menjadi gubernur di Mekah. Yadkhuluna fi dinillah. Wa ra'aitan nas, kamu tengok sendiri manusia, yadkhuluna fi dinillah, masuk pada agama Allah. Afwaja. Bahasa kalau belah Kedah kita menunggu meneram lah. Bahasa belah utara sebut menunggu meneram. Kalau bahasa orang Kelantan dia sebut berdebu dereng. Sebut itu. Bahasa luar berduyun-duyun. Kalau dalam bahasa orang belah selatan ni
berduyun-duyun lah. Tapi itulah hakikatnya. Sebab tu bila kita mari di sini, kita kena ingat, walaupun sikit kita semayang, kita langkah masuk ke dalam Masjid Haram atau di luar Masjid Haram, nak masuk dah tak boleh. Kita kena ingat, aku boleh hari ni dekat ni di laman Masjid Haram, tapi aku semayang ni laman Masjid Haram. Saya hari Jumaat yang boleh masuk Masjid Haram ni boleh bilang dengan jari. Kalau nak masuk juga kena duduk di bawah, kena bawa kain selimut sejuk. Waktu tu dah ada apa nama ni, dah ada aircon. Jadi sepanjang buat haji tu tak banyak 20 kali lebih buat haji. Tapi puasa tu memang daripada rumah yang banyak di Masjid Haram tu sampailah jadi tanah lapang. Tak tahulah dia nak buat apa. Katanya nak buat laman, nak bubuh apa nama ni, payung macam di Madinah. Tapi tengok berbukit-bukit. Madinah ada